Nampaknya you ni seorang yang menepati masa, kan? Bagus. Saya datang kat sini untuk satu sebab je. Awak siapa? Nama I Farisha. And for your information, I benci you. Saya tak kenal awak sikit pun. Dan sepatutnya saya yang rasa perasaan benci itu. Awak banyak menyusahkan hidup saya. Kalau tak sebab awak bagi bunga kat saya tak aksiden. Awak ni ikut saya daripada belakang, kan? Excuse me. That's not my problem. You yang careless. Sebenarnya, I yang susah sebab I kena hantar bunga dekat you tiap-tiap hari just because permintaan orang lain. Faham? Orang lain? Siapa? Thank you, Farisha. You can go now. Hi, baby. I'm so sorry. I got something going on just now. It's okay. Tak apa. Kenalkan, ni Anis Fitria, my best friend. Hai. Oh, hi. Ni Alisa, her sister-in-law. Hi. Sister-in-law. So, meaning dia dah kahwin lah ni? Divorced. Her ex just left her seconds ago. You're late lah. Oh. So, meaning dia still hang out with ex. Okay, cool with me. Alisa, tadi Ehsan cakap dia uni dekat US, kan? Apa nama uni dah? Dia sama dengan Faris lah. Vanderbilt University. Baby, sama kan macam you punya? Sama. Siapa nama dia? Zul Ehsan Amiruddin. Zul Ehsan Amiruddin. Kenal tak? Mana tahu sama kelas ke apa? Tak kenal. Maybe tak penting kot. Not as important as you. Baby. Janganlah malu I. Dah datang lambat dah lah. Dah sejuk dah. Lama tu untuk you tahu. Makan lagi. Sweet lah korang ni. Still I memang sweet lah. Jealous. Mungkin sekarang ni awak dah sedar yang kemalangan 3 tahun dulu tu langsung tak membunuh saya. Tapi itu dah cukup nak buat mami dengan papa saya naik gila. Diorang sebenarnya salahkan awak atas apa yang terjadi. Mami saya, dia ugut nak saman awak. Anis, takkan saya nak biarkan semua tu berlaku. Lagipun masa tu awak tak sedarkan diri lagi. Dan saya fikir dalam hal ni, mami saya agak melampau. Dia asyik fikir yang awak cuma tahu nak memusnahkan hidup saya, tapi tak bagi saya. Saya dah cuba bagi tahu dia, saya dah cuba cakap dengan dia, tapi dia tak nak dengar. Saya tak tahu nak buat apa lagi dah. Dan mami saya bagi 2 pilihan. Pilihan yang membawa kepada keadaan sekarang ni. Dan sebab tu saya berpindah ke UK. Jauh daripada awak. Atau mami saya akan heret awak ke mahkamah dan dakwa awak. Saya tak nak semua tu berlaku. Jadi awak pilih untuk biarkan saya fikirnya awak dah mati? Tak. Itu semua pilihan ibu dan abah awak. Diorang yang pilih untuk buat awak fikir yang saya ni dah mati. Bukan saya. Maksud awak, abah dengan ibu saya yang tipu saya selama ni? Ya. Tapi itu semua tak menjelaskan semua ni. Sabar ni, sebab tu awak kena dengar apa yang saya cuba nak jelaskan sekarang ni. Masa saya baru pulih daripada aksiden tu, memang saya dah rancang nak balik ke sini semula terus jumpa dengan awak, tapi mami dengan papa saya ada rancangan lain. Rancangan untuk membuang awak daripada hidup saya selama-lamanya.
Macam jadi kan rancangan diorang tu. Tapi jadi kan? Awak, kalau semua benda tu jadi, saya takkan ada dekat sini. Mami dengan papa saya cakap, lagi sekali saya cuba kontak dengan awak. Cuma sekali je. Dah cukup untuk buat saya hilang segala harta dan hak saya. Awak nak cuba cakap dengan saya sekarang yang awak pilih harta daripada saya.